Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar Dr. Yi? Alhamdulillah, baik. Dr. Bobby okey? Alhamdulillah, sihat. Sungguh sihat sebenarnya. Ya, betul. Sungguh sihat sebenarnya sebab saya rasa saya teruja dengan episod kita yang ketiga kali ini Dr. Yi. Ini pada saya episod yang sangat eksklusif. Sangat, sebab kita bersempena dengan satu program yang kita sebutkan sebagai Singgah Madani. Ya. Jadi ini podcast kita episod yang Yang ketiga, tetapi bezanya kali ini Dr. Yi, kita bersiaran secara langsung. Secara langsung? Ya, di hujung-hujung Ramadan ini, menjelang Hari Raya, lagi 4 hari insyaAllah. Selepas itu kita akan tiba pada 1 Syawal dan menyambut Hari Raya. Tetapi kali ini kita mengadakan secara live. Ya, betul. Betul. Baik, Dr. Bobby. Sebelum kita nak pergi kepada topik sebenar kita kan, sebelum kita nak kenalkan kita punya tetamu yang istimewa pada pagi ini, suka saya nak kongsikan kepada semua penonton kita berkaitan dengan satu laporan yang dikeluarkan oleh Bank Negara kita. Pada saya ini adalah satu berita yang sangat positif yang boleh melegakan negara kita. Saya boleh baca sikit, saya quote daripada berita harian. Melalui laporan yang dikeluarkan oleh Bank Negara, menyatakan bahawa pertumbuhan keluaran dalam negara kasar kita, KDNK, GDP kita 5.1% pada tahun 2024 berbanding pada tahun 2023 hanya 3.9%. Betul. Apa maksud dia, Dr. Bobby? Maksudnya kalau kita lihat di sini, penganalisis bebas mengatakan bahawa reformasi ekonomi telah membuahkan hasil. Ini yang kita maksudkan bahawa sebenarnya usaha kerajaan madani kita selama ini sebenarnya memang berada di landasan yang tepat, membuktikan bahawa apa yang kita usahakan sebelum ini menunjukkan hasil yang begitu baik. Tetapi yang paling istimewa, yang saya fikir ini adalah satu ucapan yang paling menyentuh saya adalah ucapan PMX itu sendiri. Dia sebut, namun begitu Perdana Menteri akur bahawa cabaran struktur itu masih wujud. Produktiviti negara perlu dipertingkatkan, daya saing perlu diperkukuhkan, ketahanan ekonomi perlu dibina semula dengan berlandaskan prinsip manusiawi dan tata kelola yang baik. Jadi inilah yang kita perlu banggakan dan kita doakan Dr. Bobby semoga negara kita ini sentiasa berada dalam landasan yang tepat dalam konteks ekonomi negara. Dan saya tambah sikit Dr. Yi, baru ini juga laporan yang dikeluarkan mengatakan dia kita nak cerita bab ekonomi hari ini sebab tetamu jemputan kita hari ini berkait rapat dengan soal ekonomi negara yang merangkumi kesejahteraan dalam elemen madani itu. Betul. Dalam satu laporan yang dikeluarkan agak baru ni, pada tahun 2024 merupakan kadar bayaran dividen daripada bank negara yang tertinggi kepada kerajaan, iaitu 5.25 bilion. Tinggi. Iaitu yang tertinggi sejak tahun 1997. Ini juga menunjukkan bahawa kerancakan ekonomi berlaku dalam negara kita. Jadi datanglah tiba masanya Dr. Yi, tetamu istimewa kita. Saya serahkan kepada Dr. Bobby untuk memperkenalkan tetamu istimewa kita. Kalau kita melihat tetamu kita ni, dulu orang tak akan mengenali beliau. Dulu orang tak mengenali beliau. Tetapi selepas beberapa kali beliau muncul di sosial media, maka kita akan nampak bahawa beliau telah mula dikenali ramai. Menjadi influencer pada hari ini kan? Betul. Dan saya selalu tengoklah kan. Tetamu yang kita masukkan adalah Datuk Wira Dr. Haji Amir Ali Maidin. Apa khabar Datuk? Baik, alhamdulillah. Sihat Datuk? Alhamdulillah. Hari ni dah ada konten belum Datuk? Hari ni dah keluar konten belum? TikTok. Konten hari ni belum. Semalam buat 2 kali. Semalam 2 kali. Okey Datuk, kita pagi ni nak bercakap dalam konteks sedikitlah ekonomi sikit. Kita nak sentuh tentang ekonomi. Lepas tu bagaimana Maidin ini memainkan peranan untuk memastikan bahawa daya saing ekonomi kita bukan sahaja di peringkat global, tetapi yang paling penting di peringkat domestik ini kan. Sebagai contoh, soal kos sara hidup, soal gaji minimum dan sebagainya. Jadi bagaimana Maidin kan sebagai sebuah entiti yang saya fikir dia sangat rapat dengan masyarakat kita di bawah sana. Bagaimana Maidin boleh memastikan bahawa agenda madani ini untuk memastikan kesejahteraan rakyat ini
dapat kita capai? Mungkin Datuk boleh kongsikan kepada kita. Okey, terima kasihlah. Terima kasih doktor. Dia macam ni tau. Kita kat Maidin ni sebetulnya satu pasar raya. Satu pasar raya. Dan sebetulnya sebelum kerajaan tahu, sebelum Bank Negara tahu data dia, kita kat bawah ni dah tahu dah. Sebetulnya sebab kita ni on the ground. On the ground. Dan kita boleh rasa the feeling ada duit dalam pasaran ke tak ada. Is there money out there or not? So kalau kita tengok bulan puasa ni contohnya kan. Yalah, ramai yang cakap pasar malam sibuk. Ada yang cakap tak ada orang pun pasar malam. Tapi tengok tempat lah kan. Macam orang akan pergi, dia tak boleh pergi semua tempat. Macam dia tak boleh pergi semua Maidin. Dia tengok, Maidin ni sibuk. Tengok Maidin tu tak sibuk. Okay. So I think it's very important untuk kita ni. Untuk kita ni kan tengok the ground punya feel. Ground punya feel. Dan saya sebetulnya banyak berterima kasih. Sebab saya ni co-chair pemuda. Betul. Pemuda. So bila kita co-chair pemuda, so saya pun adalah dalam komiti-komiti macam NACOL. So cost of living. So bila PMX kita chair the meeting, atau kadang-kadang Datuk Seri our Deputy Prime Minister chair the meeting, selalu saya akan bangkitkan. Kalau saya tak bangkitkan pun, bila Datuk Seri habis dia punya tu, dia kata, Datuk Maidin, macam mana pasaran hari ni? Pasal dia tahu. Lain semua tu bagi data. Pasal doktor kata, Bank Negara punya data ni semua. Tapi yang kita nak, politician pun nak tahu, what is happening on the ground. Betul. So saya akan cakap lah, masalah ni, macam contoh, 2-3 minggu dulu, kita ada masalah beras contohnya. Kata beras SST tak ada kat pasaran. Dah 1-2 tahun dah cerita dia. Tak ada. So saya dah memang, kerajaan memang tahu. Tapi tengok data kadang-kadang kata, kita dah lepaskan 24 juta beg beras. Tapi saya selalu tertanya, mana beras tu? Jadi, apa yang kerajaan buat, bila kita bagi feedback yang benar, I think it's very important for all kementerian, for all whatever it is, information, politician, macam saya nampak lah, padahal saya selalu adalah dalam mesyuarat, Prime Minister ke, DPM ke, macam kita PMOF, dia punya KSP ke semua, dia nak tahu betul-betul ni apa. You don't apple polish. Don't apple polish. Kita tahu kadang-kadang dulu kerajaan nak cerita kerajaan mana kan, cuma nak banyak apple polish. Nak tahu, so nak dengar yang baik aja. Tapi bila saya masuk masyarakat ni, saya dengar ni macam PMI pun kata, apa ni? Betul ke harga ayam tu naik? Pasal dia dengar, dia kata tak. Harga, kita pergi beras dululah. I think we are talking about perpaduan audit. The rakyat, what is the challenges there? Very important. Dan whether the government is doing something about it. Very important. Rakyat nak tahu. Kita dah bagi tahu banyak cerita. What is happening? So kadang-kadang ni because of the social media, sedia maklum lah. Everything negative, semua akan post. Kalau positif, baguslah tu. Tak bagi tahu. So information out there normally is more negative than positive. So kalau kita cerita, boleh ceritalah. Boleh. Cerita pasal beras contohnya. Memang a very big challenge. Yalah. Challenge tu banyak. Orang petani-petani pun challenge. Dia kata kerajaan bagi 1,400, 1,500 tak cukup. Dulu 1,200. Kerajaan dengar 1,200 tak cukup. Naik 1,300. Dengar 1,300 tak cukup. Naik 1,500. Betul. Bagi 2,000 pun tak cukup lah. Itu biasalah. Macam nak naik gaji orang kata kan. Betul. Kalau bagi bonus, tengah bulan dia kata, tengah bulan. Kalau bagi 1 bulan pun dia kata, 1 bulan saja. Takkan tak boleh 2. Kita ni kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Tapi kita patah balik pasal cerita beras. Lepas, because kita ni daripada pihak swasta, tak tahu masalah-masalah dalaman betul lah. Because dia ada fertilizer punya problem, dia ada
the benih punya problem, dia ada tak ada air, global problem, cuaca, climate change. There's so many things. It's not a very simple thing. Buat aje lah. Kan? Macam kesian hari tu kan. Petani dah banjir pula. Banjir. So what happened? So akhir kata, walaupun lambat, itu yang saya nak cakap ni. Kalau boleh kerajaan ni kalau boleh, dia proaktif sikit. Bila kita sebelum kita menyuara, dia kena dah tahu dah. Dan sebetulnya kita ni peruncit-peruncit yang tu kita selalu akan bagi tahu kementerian, kita WhatsApp aja. Kita tak pergi kat media, WhatsApp dulu. WhatsApp dulu. Kalau tak terdengar baru kita pergi kat media. Itu because end of the day, kita ni bukan anti government. Kita ni always support the government of the day. Whichever the government. Whichever the government. Because kita ni orang berniaga. Kita nak stability. Kita nak tahu harapan macam mana. Kita nak tahu. So pasal kita buat akhir kata. Kita panjang. Kita tak tahu masa sampai pukul apa. Apa tu? Kita boleh teruskan. Kita panjang tapi akhir kata kerajaan setuju bagi subsidi 150 juta. Okey. Nak bagi subsidi, tak bagi subsidi itu lain cerita lah. Nak cakap saya tak setuju bagi subsidi. As a principle. Tapi tak apa. Kerajaan nak solve the problem. So, dia bagi 150 million. Maknanya, satu bungkus, kalau naik atas sekarang, beras atas SST tu, satu bungkus kita jual RM26. Sebetulnya kos tu, kos saya lah. 26, kos saya RM25.50. Saya untung 50 sen. Jadi kalau awak ingat saya untung tu rugilah. Pasal 50 sen angkat beras 10 kilo. Daripada lori nak atas, nak bawah, naik turun. Nak bayar gaji staff lagi. Semua bayar tu memang jual beras ni rugi. Tapi tak apalah, ini beras. Barang asas kita kata. Keperluan. Tak untung sangat pun tak apa. Tapi tak apalah. Nanti dapat 50 sen. Tapi subsidi of the kerajaan for one bag is $6, you know. $6. So orang kena tahu, dia kata beras. Dia kata, subsidi RM6. Sekarang yang 150 juta ni, bagi RM6, you akan dapat 24 juta beg. Lebih tak kurang. So that is the subsidi. Sebab itulah, dah ada beras sekarang. Kenapa sebelum ni tak ada beras? Siapa pegang beras? Siapa buat apa? Itu tak payahlah. Itu kita bagi kementerian-kementerian kawal selia. Dia orang lebih tahu. Tapi lepas ada subsidi dah ada. Saya minta kerajaan satu aja. Dia bagi tahu 6 bulan. Baguslah 6 bulan. Because dia want to know what's happening. Word not word. Takkan nak sampai bila-bila 6 bulan. Tapi sebelum habis 4 bulan, tolong buat polisi. Fikir dulu. Kalau tak, bulan 4. Lepas 4 bulan tu, tak ada beras pula. Orang akan beli lebih, orang akan hoarding. So the proactiveness. Circle tu akan berlaku balik. Mesti. Lepas tu mesti saya akan pergi media balik. Saya kata, beras tak ada. Hari tu memang saya pergi media 2 kali. Kata, tak apalah menteri cakap apa, itu menteri tahu lebih. Saya kat bawah, beras tak ada. Bila semalam saya buat TikTok. Pasal PMX nak datang, kita banyak berterima kasih lah kepada kementerian. Dan datang. Lepas tu ada jualan ramah. Syukur Alhamdulillah di dekat raya ni, jualan ramah tu memang senang untuk orang. Kos cara hidup, whatever. Bila saya buat TikTok, saya baca komen-komen bawah. Beras tempatan ada? Tak. Pasal PMX datang, beras tu ada. Saya pun jawab. Saya sendiri jawab. Saya kata, saya sendiri cakap dulu tak ada. Tapi sebetulnya lepas dia yang 150 juta tu, beras tu dah ada dah. Tapi untuk saya lagi 3-4 bulan beras tak akan ada. So I hope kerajaan will. So between these 4 months ni, kerajaan have to think about to something. Go through lah. Enough, not enough, whatever. You see, because sebetulnya ramai tak tahu. Kita ramai ni kadang-kadang ni kita kata mentality kolonial. Beras import. Beras import ni lagi bagus. Sebetulnya beras import yang RM34 lah, yang sekarang 34, 36, branding A 36, branding B 40. Sebetulnya beras tempatan ni the quality is better than the beras import.
we are not comparing dengan basmati lah. Yes, itu betul. apa tu yang lain-lain lah. Tapi the basic beras putih 5% SST tu, beras lokal lagi bagus. Sebab itulah ramai yang kata cerita dia campur-campur kan. Sebetulnya beras ni kena campur. Sebab tu? Sebab the quality of the beras import yang beras masuk is very bad. Much lower than our one. Our any miller you ask, our beras is better. That's why jangan salahkan ibu mengandung. Mana ya, jangan salah orang yang buat campuran. Ramai kata ni salah ni. Dia sebetulnya tak salah campur. Campur tu betul, kena campur. Salah tu labeling. Dia kata beras import. So Kementerian KPDN ni dia kata, saya tak kata you tak boleh campur. Itu kawasia beras punya cerita. Dia kena buatlah label super tempatan. So itu beras campur. The label must be very important. Betul. Kementerian ni kita kata, oi tak patut. Saya kata beras kena campur. Tapi kementerian tak bagi. Bukan kementerian tak bagi. Labeling. Dia kata, you nak buat, you jangan tipu orang. You kata faham. import. Tapi you bukan import semua. You import separuh, you campur separuh. Labeling salah. So sebetulnya Jelas. saya betulnya cadangkanlah. Kalau ada orang dengar. Ada tu. Ini live ni Dok. Ramai yang mendengar. Kalau ada orang dengar. Kalau ada orang nak dengar. Jangan buat dua telinga ni keluar. Kalau boleh. Nombor satu. Beras ni kan. Solusi yang senang. Tak payah import lokal semua. Beras subsidi. Beras biasa. Apa saja. Tak kisahlah. Government nak control beras subsidi pasal dia bagi duit. So ni beras subsidi, ni saya bagi subsidi RM6 ke RM3, pasti awak ada jual harga ni. Lain semua buatlah apa nak buat. Campurlah awak nak campur, campurlah dengan apa nak campur. Tetapi ikutlah apa nak buat. Dan labeling kena betul. Tapi Dok, kalau kita bercakap soal subsidi kan, soal subsidi ni bagaimana tu? Ya, kerajaan pun memang dia akan buat penguatkuasaan untuk mengawal subsidi ini supaya dia tidak tiris, tidak pergi kepada orang yang tidak sepatutnya. Cumanya saya nak tanya, bagi pihak entiti perniagaan ini kan, bagaimana Datuk boleh pastikan bahawa subsidi yang kerajaan salurkan melalui beras ini contoh, kalau sebelum ni kita harga beras tu RM26, tetapi rakyat hanya perlu bayar RM20 sebab subsidi diberikan RM6. Tapi macam mana kita nak pastikan yang RM6 itu benar-benar pergi kepada kumpulan sasaran yang tepat. Datuk, sebelum Datuk jawab, kepada penonton yang ada dekat sini, saya minta untuk supaya wawalkan dekat, sebab tajuk kita semakin hangat. Itulah. Informasi-informasi yang disampaikan oleh Datuk kalau cerita sendiri. Kalau keterjaminan makanan ni dia sangat complicated. Sebab apa yang sedang disampaikan oleh Datuk ni, benda yang berlaku on the ground, Datuk yang tahu. So kita minta kepada penonton kita dekat studio ni, dekat kawasan kita ni, dekat Maidi Subang Jaya ni, untuk mewawalkan bahawa kita sedang live melalui platform media sosial Akademi Kenegaraan Malaysia. Dan juga jangan lupa untuk follow kita. Untuk follow mendengar suara madani Cakna Kenegaraan ini. Jadi kita nak sampaikan banyak info ni. Betul. Dan sebab saya rasa Datuk pun, saya nampak Datuk tu macam geram tu. Okey, silakan Dok. Kita call PM datang pukul 4 petang aja. Kita continue je. So the effect, nak jawab soalan ni, sebetulnya jangan ada price control. You ada 1,000 enforcer, you ada ni kan, tak payah. Dan jangan bagi subsidi semua tempat. Sini nak bagi RM6 pada miller, fertilizer subsidi, benih subsidi, nak masuk air mada subsidi, mudah air. Payah sangat subsidi pening kepala ni. You give the subsidy at the source. Satu tempat aja subsidi dia. Lepas tu bila dia keluarkan apa saja, because you are giving subsidy, this is nothing new. The whole world give subsidy to agriculture. Japan punya subsidi 700% pada harga. Amerika Syarikat pun subsidi. Dia cakap apa nak cakap, kita sedia maklum lah. Apa yang cakap tak dikata. Europe pun massive agriculture subsidi. Australia semua macam tu. Subsidi ni tak salah untuk the source.
The source. Source subsidized, bila jual, no price control. Automatically, barang ni kan akan cari tempat harga dia. So, kalau orang katalah beras bersubsidi, tak diampunkan. Okey. Harga naik RM34. Dia tak akan naik pasal beras import RM34. Dia naik RM30. Okay. Jelas? Betul? Naik RM4. Mahal sangat ke RM4? Berapa kilo doktor boleh makan, doktor? Dah tak sihat. Kan? So, satu pinggan naik 20 sen. Naik 20 sen aja. Berapa pinggan kita makan? 2 pinggan sehari. 40 sen. Satu bulan berapa? Tak lebih RM15. Ya. Kita dah kira hari tu. Satu keluarga kan, kenaikan kos dia tak lebih pada RM5-10 bulan. Okey. Itu aja. Kalau we release the subsidi. Kalau kajian kata tak ada subsidi, okey, sumbangan tunai ramah. Saya nak bagi RM50, saya tambah RM5. Jadi RM55 untuk B40 kita lah. Yang kita yang sehat-sehat ni tak payahlah bersubsidi kan? Ya, betul. Tak payahlah. Setuju. Bagi sumbangan kat sana. Sama. Untuk saya, keluarkan subsidi minyak, tambah RM5, RM10. Satu rumah 5 kilo tu, dua je. Dia ambil 10 kilo cukup satu bulan. Jangan kira lah peruncit nak jual pisang goreng tu lain. Ini kita kata household. Betul. Dua cukup. Buang subsidi. Subsidi pakej tu kerajaan belanja 1-2 bilion tau. Ya, betul. Betul. Saya naik pagi tadi tak nampak pun. Sebab apa? Yalah ini semua tirisan. Tirisan. Jadi kalau kita buang ni, yalah it is a political will, of course. Ya, betul. I think bila kita dengar PM kata dia takut nanti orang susah macam mana. Tetapi beras tu sekarang ada. Yang masak paket tu memang tak ada pun. Okey. So hapuskan, tapi tak apa, untuk rakyat kita kata kita tambah lagi RM5 STR. Okey. Kerajaan ni 1 April ni kan akan tambah 5.4 million people dalam dia punya ni. Lebih kurang tak silap 500 juta. 500 juta ni dah bagi tahu. Murtad kerajaan kena bagi tahu sekarang. Dia kena bagi tahu sekarang. Bulan depan kita dah lebih 500 juta. Maknanya semua B40 yang dalam sasaran ni dapat contohlah. Dia ada 100, 200, kita kata 100 lah senang. Semua dapat 100 lebih. Ingat ya, saya dah bagi 100. So, saya akan lepaskan subsidi minyak, subsidi gula yang 50 sen. Saya lepaskan tu. Beras subsidi lepaskan. Ayam dah tak bersubsidi. Masalah ayam tak bersubsidi ni, ayam tak naik harga pula. Kadang-kadang ni, saya faham kerajaan dia takut kartel kan. Tapi bila saya di Kat Nakol, saya memang bagi tahu PMX. Terus saya kata don't worry. Lepaskan. Dah lepas. Bila subsidi price control RM9.40. Ya. Yes, ayam. betul. Bila dia dah lepas, Open market. open market dia jatuh RM6. Betul. 7, 8, 8, 7, 9, 8, 9, 9. Betul. Hari ni Kak Maidin 799. Ya, betul. Tapi itu yang kita pelik tu, kenapa benda tu boleh berlaku? You see, Boleh dia kan? macam ni. Pakai orang yang when you control something, orang takut. Bila kita nak invest, katalah because ayam ni kan bukan hari ni telur, esok dapat ayam kan. Dia mengambil masa. So the investment tu dia fikir ni nak buat. Tapi kerajaan ni pandai price control. Kalau kita buat nanti esok dia kata harga ayam RM6. Matilah saya. Modal dah keluar banyak. Semua dah keluar RM6. Kena ikut, tak siapa nak tanggung kan. So kalau tak ada, dia dah nampak. Inilah mustahak yang kita kata ni. Kita bagi tahu pada the investor kita. We are transparent, no problem. Jangan jahat. Ada Anti-Profiteering Act. Jangan jahat. Betul. You cost macam ni, you untung berpatutan, kena untung. Betul. Berpatutan, you jual. Kalau you main, KPDN ada, saman. KPDN ni kemasukan Maidin seminggu sekali. Oh, ya ke? Tapi tak kena saman lagi lah. Maksudnya Mana tu, setakat ni Maidin disiplin lah tu kan maksud dia. Maksudnya tu daripada segi seorang peniaga, dia peringkat usahawan,
bila kerajaan tidak mengawal harga itu, sebenarnya boleh merupakan satu kelegaan kepada peniaga. Correct. That's the reality. Because you see, bila ada enforcement dan ada price control, you see orang tak terfikir cost dia tahu. Consumer fikir government kena ada price control. Dia tak kira to have the price control, okay, investment orang tak akan buka kilang baru. Yang kedua, enforcement 1,000 orang duduk jalan tengok harga hari-hari. Budak KPDN masuk, kawal dia pergi sana, data dia tulis, masuk sistem. Tak tahu sistem mana dia masuk. Tapi yalah dia ada data kan. Dia dah kena mari. Kalau ada yang salah, tak salah pun dia minta data balik. Dia nak tahu kita beli harga berapa, bila kita beli jual berapa. Lepas tu untuk beras, kita kena letak manual sistem, kena tulis beras pula. It is all cost. And you mentioned just now, PMS kata productivity. Itulah semalam ke 2 hari dulu kan. Itizam. Yes, betul. I think that is the best initiative by kerajaan Madani. Itizam. Because itizam, apa itizam tu? Kita nak naikkan productivity for the government sector. Sebetulnya, we also need to naik productivity of the private sector. Kita cakap besar je, tapi kita ni inefficient juga. Okay? But at least productivity on the government sector. By 25% tau. Can you believe dia punya objektif tu dalam 3 tahun tak silap saya, dia nak naik productivity by 25%. Oh, excellent. Kita ni private sector nak productivity 5%, 3% pun wah, bajet lebih, bagus. It's a very good because kerajaan tahu there's a lot of bureaucracy. Dan saya sebetulnya sebab co-chair pemuda on the private sector, dan kita bekerjasama. So dalam pemuda ni saya co-chair private sector. Lepas tu KSN co-chair the government sector. Pasal kita ada menteri ekonomi kita, YB Rafidi, menteri lah. Dia nak tengok macam mana politik dia, can do, cannot do, and the man to push the economy. So that's very good. So this is economy, this is perpaduan, this is productivity. Productivity kita nak berubah sikit topik kan. Kita banyak cakap tentang ekonomi, makro, mikro dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin kita pun rasa macam kan sebab cakap tentang ekonomi. Kita nak ubah sikit tu. Sebenarnya kita nak cakap tentang Mydin itu sendiri sebenarnya kan. Kalau Datuk boleh kongsikan dengan pendengar, mungkin ramai orang tak tahu kan. Tahu-tahu Mydin ni sebuah pasar raya yang besar. Kan, nampak satu pasar raya yang sangat berjaya. Brand kan. Untuk Malaysia ni satu brand kan, ada di seluruh tanah air kita. Tapi mungkin tak ramai tahu sebenarnya bagaimana Mydin itu bermula. Kalau Datuk boleh kongsikan kepada kita. Kita ni orang Kelantan ni. Orang ramai terfikir pasal Mydin, nama Mydin tu macam orang Penang lah. Tak salah, arwah bapa saya memang born in Penang. 100 years ago. Arwah 95 years ago memang kat Penang. Bapa dia pun memang orang Penang. So, memang dulu sebetulnya tok saya sebelum perang Jepun. Orang kaya Penang. Ni cerita benar ni. Ramai yang tak tahu. 1930-an lah. So second World War 1944. Betul. So before 1944, maybe my father was katalah umur 7 tahun 8 tahun. Jadi tok dia, bapa dia lah. One of the people ada kereta. Ada driver. Bapa saya cerita. Bapa saya kata bila pergi sekolah tu, driver dia angkat beg. Kata kalau saya, anak saya tak pernah kena angkat beg pun. Kata itu masa dulu. Tetapi bila perang Jepun kena bom, habis. Lingkup semua. Dulu tak ada insurans. Sekarang insurans pun tak akan bayar. Dia kata act of war. Tak bayar pun. Habis semua. Jadi miskin. You imagine, bapa saya cerita tahu. Dia kata saya, driver, pegang beg saya, habis tu kena bom, habis perang Jepun, dia dua kaki 5. Dah habis dah. Dia orang kata dulu kalau you tahu orang pergi macam kita pergi tengok bola tu, ada papan macam ni kan. Dia jalanlah kat kedai jual
Pin baju, cocok rambut, korek telinga. Orang tak pakai korek telinga, sekarang cotton bud. Dulu korek telinga. So all this dia jual lah. Dia jual macam tu pelan-pelan. Nega, bapa dia buka lagi satu kedai. Bapa saya kerja dengan tok saya lah. Lepas tu in 1957. 1957. Saya born 1956. So saya ni born in Penang. 1956. Tapi I don't say saya orang Penang. Sebab in 1956 I was born bulan 6. 1957 bapa saya berhijrah ke Kelantan. So saya tak pernah duduk Penang. Dialek Penang pun tak tahu. Dia berhijrah pergi kat Kota Baru, jual pasar malam kat sana. Jual pasar malam, lepas tu pelan-pelan buka satu kedai papan, pelan-pelan buka. So lepas tu dia buka kedai yang kedua kat Kuala Terengganu. Abang saya buka. Itu pun kedai papan. The same business lah. Bisnes lebih kurang sama, jual barang mainan semua. Kedai papan di Kota Baru tak sebesar stage ni. Kat Terengganu abang saya pula buka. Lebih kurang macam ni juga. Lepas 15 tahun. Lepas tu 1988, 88 saya buka kedai kat Masjid India. Pasal sebelum ni saya kerja kat bank. Saya pergi belajar, belajar dapat master, tak apalah tu semua. Banyak kita bersyukur. Itu pun kita bersyukur pada kerajaan. Pasal dapat Mara punya pinjaman. Kalau tak ada Mara, tak ada dalam Melayu. Betul. Itu betul. Ini orang bagi kredit kepada Mara. Mara perlu bangga. Kan Mara perlu bangga dengan Datuk kan. Ini antara produk yang dilahirkan. Betul. Kalau tak ada Mara, saya taklah pergi US, apa-apalah tu kan. Mustahak. Orang ni ramai tak nak bayar PTPTN apa tu. Saya hutang Mara tu, saya bila dapat bayar, saya dah bayar habis. And in fact tu, saya bila tengok Datuk punya ni, you are a chemist kan? Chemist. So saya bila tengok, wow, daripada seorang chemist jauh terjun ke dalam dunia perniagaan. Tak apa. Apa yang kita belajar tu, besar tu kita belajar. Pandai baca dan menulis. Sekarang dah ada AI pula tu. Tak payah banyak sangat. Important kita kena belajar lah. So belajar tu dah balik saya kerja kat Arab Malaysian Merchant Bank. Kerja kat bank lah. Bila kita dah belajar kat US, yalah kita pun pasal beramal dulu mana orang pergi belajar kan. Dapat marah pula tu, balik pun ayah kata nak jaga kedai. Aduhai. Apa kelas tu kan? Apa kelas? Kita high class. Ini US pun. Di US kan ada value kan. Kita dapat kerja. Dan Mustahak, kita orang susah tau. Bila saya belajar pun memang orang susah. Saya minta kerja ni sebelum graduate. So sebetulnya saya tak pergi pentas ambil ijazah. Sebab dah dapat kerja. Contohnya dia hantar surat kata January 3rd. Contohlah kena start. My convocation tu katalah January 10. Contoh lebih kurang saya ingat. So I never went for... Tak ada gambar. Dapat degree tak ada gambar. Tak ada gambar. Orang rumah saya pun kata, alamak dia pun tak ada gambar. So saya tak banyak terima kasih Mara ni dua. Nombor satu, dapat pergi US. Dapat belajar. Yang kedua, lagi saya banyak berterima kasih. Jumpa dating kan saja. Student biasa. Jadi kalau package deal. Kalau tak ada Mara, saya tak jumpa lah dating. Pasal apa-apa pun, orang rumah yang the backbone. Exactly. Betul. Itu yang Mustahak. So pergi balik, saya kerja. Lepas tu, adalah cerita panjang sangat nanti. Kata-kata, nak berniaga. So saya buka satu kedai kat Masjid India. 800 kaki persegi. Lebih kurang macam ni lah. Daripada tu, dengan pertolongan abang, adik, beradik, bukan saya lah. Orang cakap, oh Datuk, nothing to do with me. Orang katakan, siapa yang tukang masak tu Mustahak. Tukang masak tu, adik saya, abang saya. Dia yang tahu masak. Saya pandai buat podcast saja. Podcast. Dia dengan
the operatornya sebenarnya inilah kan. Orang yang tahu betulnya yalah orang kata macam tukang masak lah. Dia lebih tahu apa yang boleh laku, apa yang jual, apa semua tu. Adik-beradik dan isteri. Mak of course, mak bapak, arwah. Jangan fikir adik-beradik saja dan isteri mereka. Sebab kalau dia orang pun tak ada, kalau semua isteri kata, bang tak balik lagi bang, dah pukul 5 ni, main nak pergi shopping, tak adalah Maidin. Okey. Baik Tok. Dan hari ni Maidin sudah ada berapa Tok? Kita bersyukur alhamdulillah ada 70 cawangan. 70 cawangan. Kat semua negeri ada, melainkan kat Kedah. Perlis. Dekat Perlis. Tapi insyaAllah lagi tak lama lagi kita akan adakan Perlis. So dah cover semualah. Okey, baik Tok. Kita dapat queue untuk mungkin YB PMX akan sampai mungkin sedikit awal. Okey, tapi kita masih ada 2-3 minit lagi Tok. Cuma saya nak tanya, dengan pengalaman Datuk yang Datuk ceritakan bagaimana permulaan Maidin itu semua terbina Dr. Yi, dan sehinggalah sekarang ni dengan ada 70 cawangan. Macam mana pula Datuk melihat dengan program yang kita laksanakan pada hari ini Dr. Yi, Singgah Madani. Macam mana pada pandangan Datuk, Singgah Madani ini satu program yang Datuk melihat bagaimana dia boleh membantu rakyat daripada kesejahteraan hidupnya dan akhirnya juga mengangkat keadaan ekonomi negara kita. Dia macam ni tau. Sebab kerajaan dan lagi-lagi PMX kita kan. Dia pun kena turun padang. Okey. Dan dia pun nampaknya suka turun padang. Betul. Sebab dia faham the pulse of the nation is down there. Okey. Masuk meeting jadi NATO aja. Tapi kalau bila dia turun, dia boleh dengar barang macam mana. Bila dengar briefing, takut dia kata minyak masak cukup, beras cukup. Bila tengok barang, kenapa barang tak ada? Briefing lain, barang lain. Kita hari ni saya hari tu bagi tahu telur tak ada. Hari ni memang banyak telur. Dalam minggu ni berlambak. So khabar keluar harga telur turun. Whatever reason lah. Nothing to do with the PMX punya bidding. Tapi Mustaq tu, satu, dia dapat turun, then he can feel the pulse. Okay. Lagi-lagi kalau turun pasar raya macam Maidin, because our customer base is B40. B40. Kita betul-betul tak payah pergi pavilion semua, dia different level. Betul. B40 tu dia nampak betul-betul ni macam mana, dia boleh tanya, boleh jalan. Okay? Dan at least customer kita pun dapatlah berjumpa, nak bergambar ke, nak selfie dengan PM ke. Kalau ada masa, I know it's very short time, but it's very important for PMX ke even other ministers lah orang kata, turun padang, dengan terkejut pun tak apalah. PM jangan terkejut lah, kita susah nak jaga. Tapi biasa-biasa menteri, ada orang datang juga terkejut, dia kata jalan je. But I think it's very important because this menunjukkan the government is on the ground. Okay. People got to meet. And then they get the right feel. Okay. And people, when you talk to people on the ground, they're very honest. Betul. Kalau ada masalah, dia bagi tahu ada masalah. Saya bila turun hari-hari kat kedai ni, kadang-kadang you be surprised. Out of the 10 people, 7 people or 8 people, they say good things. Dia kata terima kasih, harga patuh. Yang seorang orang tu kata, kenapa ikan ni kurang hari ni? Atau kenapa yang macam ni, macam tu. So I think there are some good things about it. Okey, Dr. Bobby. Itulah saya apabila banyak sembang dengan Datuk ni, sebenarnya saya boleh simpulkan begini Dr. Bobby. Kalau kita bercakap dalam konteks sebuah kerajaan, kerajaan ni memang tugas dia memperkenalkan polisi dan nak melaksanakan polisi demi kesejahteraan rakyat. Tetapi yang paling penting, kita perlu ada entiti yang menjadi support system. Okey, betul. Di mana contoh Maidin hari ini, kan? Betul. Which is semua pihak kena bertanggungjawab untuk menggerakkan dasar negara ni. Dia tak boleh kerajaan semata-mata, sektor awam semata-mata, tetapi yang paling penting bagaimana sektor swasta ini menjadi tulang belakang kepada dasar kita ni untuk memastikan. Sebagai contohlah kita bercakap soal rasionalisasi subsidi yang kerajaan buat ni kan. Kerajaan boleh buat enforcement, kerajaan boleh umum macam-macam. Tetapi kalau tidak ada support system daripada
daripada pemain industri dan sebagainya, mungkin perkara ini tidak boleh berjaya lah. Betul, saya fikir, betul, kan? betul. Dan untuk menyahut apa yang Dr. Tahir kata, saya pun tertarik dengan apa yang Datuk kata. We have to go down to the ground. Betul. Kita kena turun ke bawah lapangan. Betul. Ini bukan sahaja kepada politician, Datuk, termasuklah kepada penjawat awam juga, Dr. Tahir. That means kita lah yang merangka dasar, kita lah yang melaksanakan sesuatu. Kalau kita dapat dengar, maka kita tahu apa yang kita betul buat. Kita tak boleh buat dasar on the meeting table. Tak boleh. Kan? Duduk dalam meeting table, dalam meeting room, and then kita kerangka dasar. Kan? Sedangkan apa yang berlaku di bawah jauh berbeza. Betul, kan? betul. Itu maksud dia, kan? Jadi, untuk last nasihat, you have been throughout this experience for more than 30 years, 30 years, 40 years perhaps. So, apa pandangan ataupun nasihat yang Datuk boleh bagi kepada dekat luar sana? Macam mana, maksud dia, macam mana dia orang nak bijak berbelanja? Sebab saya rasa antara elemen yang penting juga dalam mengawal kos sara hidup adalah perbelanjaan yang berhemah dan bijaksana. Betul. So, macam mana, Dok? Ya, Dok? Dia macam ni lah. Untuk saya ni kan, KPDN selalu ada slogan dia. Okey. Bijak, beli dengan bijak. So, very important kita ni kan. Sekarang influence of social media is very strong. Saya ambil satu contoh lah. Sekarang hari-hari tengok social media baju Melayu. Okey. Saya tak nak cakap brand, tapi semua tahu brand lah. Okey. Nampak bulan, nampak bintang, nampak faham lah kan? Faham. Nampak semua brand, banyak brand kat luar. Dia bayar influencer, dia tak salah, dia ada marketing dia, strategi, cost structure dia, semua ada. Okey, barang dia kata bagus, semua betul. Okey. Harga berapa? 150, ada 200, ada orang bayar 300. Okey? Pengguna bijak. Okey. Pergi tengok barang, tak salah. Lepas tu mari kat Mayday. Okey. Baju Melayu tu kita jual RM69. Okey. 90 sen. Barang sama, kualiti sama. So itulah baru pengguna bijak. Okey. Jalan, check and then you decide. Bijak Okey, memilih. Kena Okey. bijak memilih. Kan? Okey, tu. As much as kita nak continue tapi kita dapat queue untuk minta berhenti. Jadi pihak Akademi Kenegaraan Malaysia, Dr. Hari, kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Datuk tetamu istimewa kita hari ini. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Bertemu lagi kami di dalam podcast Suara Madani Cakna Kenegaraan dalam episod yang keempat yang akan datang. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi. Sekian. Terima kasih, Tok. Terima kasih banyak-banyak, Tok. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Raya, minta maaf dah betul. Selamat Raya, Tok. Pada rakyat Malaysia. Okey.